Assalamualaikum, okay, kita bertemu lagi dalam video pada kali ni. So inilah kita punya video on the way balik kerja lah. Dan sekarang ni memang peak hours, waktu orang semua keluar daripada office. Dan sekarang ni hujan. So kita mengedah hujan lah. Cuma hujan ni sebenarnya dah bagi aku dah kurang banyak ni daripada tadi. Awal tadi sebenarnya agak lebat lah. Tapi sebelum kita mulakan, apa kata yang belum lagi subscribe channel aku ni, mohon jasa baik korang untuk menekan butang subscribe dan juga butang loceng untuk channel Faiz Aziz. Dan juga korang boleh dropkan komen juga dekat bawah sebagai tanda hadir ataupun tanda sokongan. Dan ataupun kalau korang tengah-tengah mentengok motor yang aku sedang bawa ni lah, iaitu QJ Moto ATX 250. Ada ke yang dah order tapi belum dapat lagi? Bersabarlah ya. So jom bersabar dulu kata junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. So dugaan balik kerja petang ni waktu hujan ni, dua lah. Satu hujan, kedua adalah ni trafik yang akan auto sesak. Dia double tau kalau nak dibandingkan dengan waktu cuaca panas ataupun cuaca kering lah. Bila hujan ni automatik semua akan jadi slow, akan jadi lebih padat. Aku pun tak faham kenapa tapi saja je nak tunjuk korang kemampuan ATX 250 ni kan. Kita nak mencelah ni dan juga nak meredah hujan lah. Seperti yang korang tahu, ATX ni sebuah skuter dengan design adventure, enjin berkapasiti 249cc lah. Dan dia punya tayar ni sebenarnya tayar dia menggunakan rim spoke ataupun rim jari dengan tayar yang akad pula, agak semi off-road lah. So aku risau juga sebenarnya tentang hujan ni licin ke tak kan. Tapi so far berdasarkan pengalaman aku mengedah hujan ni, alhamdulillah dia tak adalah licin. Braking ni pun baik tu. Cuma aku ni daripada Highway Duke nak masuk ke Jalan Kuching saja nak tunjukkan korang. Terleka sikit di situ. Alhamdulillah kita sempat. Cuma nak masuk ke jalan daripada Duke ni, nak masuk ke Jalan Kuching ni memang dia macam agak sempit sikit lah. Sebab untuk jalan kereta ni sebenarnya dia satu lane. Tapi dia boleh lah, kereta-kereta ni pun baik-baik sebenarnya. Dia bagi laluan kat kita orang juga lah. Lepas dah masuk sini baru dia jadi kereta 2 lane. Tapi kalau korang tak bawa baju hujan, actually korang boleh berteduh kat sini tau. Korang boleh masuk dalam ni. Kat situ untuk tempat berteduh. InsyaAllah tak kena hujan lah. Kalau kata korang daripada KL, actually ada juga satu tempat berteduh. Tapi dekat bawah tu, yang tu lagi besar lah. Dia ada tempat duduk sebagai, yang ni tak ada tempat duduk. Woi, apa ni? Kartun apa? Aku pun tak ingat. So inilah kita mengedah hujan seperti biasa lah. Aku dengan baju hujan Tai Chi, dry master, helmet macam biasalah. Kita pakai full face daripada Shoei NX2, NXR2. Lepas tu glove ni bukan glove yang waterproof, tetapi satu glove mesh yang cepat kering daripada Starfield Night. Dan juga of course kasut. Kita tak perlu tukar kasut sebab kita punya kasut insyaAllah waterproof daripada CC Protector. 303 kot, Viper lah. Korang boleh cari dekat, mainly dekat sedang motorcycle insyaAllah ada lah. Polis bekerja keras jugalah ini pakai baju hujan. Alhamdulillah. Di sini aku sebenarnya memang kurang sikit lah. Kalau hujan-hujan lebat ni aku jarang nak meredah jam. Disebabkan aku kalau lebat-lebat sangat aku memang tak suka redah jam lah. Tapi kalau hujan-hujan biasa macam ni, insyaAllah aku akan cuba redah lah. Sebab dia dah hampir berhenti kan, ataupun dah drizzle lah. Kalau lebat-lebat sangat memang aku malas nak redah jam. Aku sanggup tunggu sampai hujan berhenti sebenarnya. Ini pun sebab aku fikir malas lah aku nak tunggu kat office. So aku nak balik cepat. So that's why aku balik lah. Tapi hujan macam ni lah. Tapi ni lebat sikit lah daripada office aku tadi. Aku ingat kat office aku tadi
dah kurang lebat. Kat sini rupanya dia lebat balik. Tapi okey je, kita jalan je. Macam ni lah kita caranya. Memang dugaan petang ni jam dan juga trafik lah. Tapi aku suka bawa skuter time hujan. Satu sebab musim-musim hujan ni, bila nak bawa baju hujan tu, kita dah boleh letak baju hujan tu dalam kita punya under seat ataupun letak dekat box je lah. Sebab aku punya motor KTM aku memang tak lah aku nak letak box kan. Lepas tu mesti box apa baju hujan tu kena masuk dalam bag. So aku tak adalah nak masuk baju hujan tu dalam bag. So yang kedua, kita boleh berlindung sikit lah dekat sini. Hujan tu kurang sikit lah dengan ada windshield yang tinggi ni kan. So okey lah, layan lah juga. So macam korang kan, korang rasa macam mana? Apa preference korang lah kalau nak kena hujan ni? Aku tahu lah, kalau nak jawab kereta tak payah cakap lah. Kereta pun struggle dia jam lah. Tapi kat Jalan Kuching ni hari ni aku tengok macam tak ada jam sangat. Okey je. Itulah kita saja video santai-santai dengan QJ Motor ATX 2000 ni. Kita meredah hujan dan juga jam petang. Yang bestnya sebab dia pick up. Tapi nak kena hati-hati ya. Dia orang slow sangat. Okey, dah sampai. Aku saja nak tunjuk dengan korang jugalah. Ya. Inilah keadaan motor kita. Glove memang basah lah. Oh, tak basah sangat. Tapi motor basah teruk. Okay, macam bag ni aku pakai bag daripada Archibis. Ni bag dia. Ultralight. Ni memang waterproof. So tak kau sangat. Di baju hujan dia. Tapi baju hujan ni terlalu nipis. So aku setiap kali aku akan pakai juga aku punya riding jacket. Supaya aku tak sakit badan lah ni. Inilah baju hujan aku. Daripada Tai Chi. Okay. Penting kasut. Kasut ni tengok lah. Aku memang pakai kasut ni je. Tak ada ke pakai cover ke apa. Okay, tu stokin. Memang tak basah tau. Stokin kalau kelabu macam ni kan senang nampak basah kan. Nak pakai dia pun senang. Tu je. Ni baju hujan. Dan last kali ni aku biasanya aku akan pakai jaket jugalah sebab baju hujan ni nipis. Dia punya downside dia baju hujan nipis. So kadang-kadang hujan tu akan sakitkan badan lah. So untuk selamat aku pakai benda lah ni. Pakailah jaket daripada Straffy Night ni. So still badan tak sakit lah. Tu je dah. Tak nampak motor dah. Okay, ride hujan dengan skuter. Best tu.